Ada strike ya. Strike. Aku tak tahu ikan apa. Padu. Kenapa tak tahu lagi. Oh. 3 kilo 300. Tengok ke jauh kecil. Oh ya. Okey. Wah. Oh, seekor lagi. Oi. 120. Tomang bujang. Warna ungu kali ni. Padu guys. Padu. Assalamualaikum. Okay, kembali lagi kita dalam Pak Abu Fishing Channel. Okay guys, hari ni aku turun agak lewat sikit dalam pukul 10 lebih ni. Pukul 10 lebih. Tadi ada kerja sikit. So guys, hari ni aku turun kat sungai. Aku nak try cari tomas ni. Tomas sungai. Okay, kat sini, kawasan ni aku nak try pakai pensel dulu. Kalau tak ada pensel, dah tak ada samaran daripada pensel, kita try lah SP ke buzzbait ke. Tapi apa-apa hal kita pakai ni dulu. Daripada Zerek. Pensel daripada Zerek. Try dulu. Okay, kalau tak ada, buat kita pakai umpan lain lah. Letak sini dulu. Aku geram tengok kat tu air laju tu. Geram tengok. Macam baru lepas surut ni. Tak ada lagi tapak orang mancing. Lembik. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, baring kat situ dulu. Saiz Zerek ni 9 cm. Toman sesuai ambil, sebarau pun sesuai ambil. Mana-mana yang bertemu. Bismillahirrahmanirrahim. Geram kat air tu, air laju. Kadang ada penghuni kat situ. Ada strike ya. Strike. Aku tak tahu ikan apa. Padu. Oh. Lek. Ikan apa tak tahu lagi. Oh. Aduh guys. Oh, toman ni. Toman. Aku takut dia punya ni mata. Oh, dia kena buah dagu. Dia kena buah dagu sikit je guys. Buah dagu. Buah dagu guys. Boleh tahan saiz. Oh.
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mata kail. Jangan mata kail dia. Sikit guys. Bismillahirrahmanirrahim. Let's gerik tak bawa. Ada kat atas. Let's gerik kat atas. Dia melompat pula lah. Elak. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kilo lebih. Okey. Dah, aku nak ambil insang dia. Sabar. Dia dah kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Strike kan? Alhamdulillah. Mana dulu? Mana dulu? Letup. Ha? Pensel. Aduh. Kena sikit je. Kebaik lah. Sudah timbang. Kabut dulu guys. Mata terbaik lah mata dia. Daripada Zerek. Dia kena dua-dua mata. Dia kena dekat dagu satu. Dia kena dekat mulut satu. Cabut je kat mulut tu. Okey. Mata okey guys. Alhamdulillah. Jom kita timbang. Say. Okay guys, jom kita timbang ikan pertama. Mengambil pensel. Ganas. Berapa? Ya. 3 kilo 300. 3 kilo 300. 3 kilo 300. Alhamdulillah. Padu umpan ni. Nak. Banyak kat rumah. Ada dalam peti air. Nak. Ambil. 3 kilo. Hijau. Sampai 3 kilo ya? 3 kilo 300. Tengok jauh kecil. Ya. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Mulut sikit je kena. Sedap dia tambah. Layan ni. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih banyak-banyak.
Okay guys, alhamdulillah. Jom kita cuba lagi guys. Padu. Ambil pensel guys. Tengah-tengah waktu. Zerek. Terbaik mata dia. Harap-harap ada sembarau pula. Okay, kita pindah tempat ya. Tapi tempat dia tak berapa sesuai untuk main pensel guys. So kita tukar SP ya, daripada Sabadi. Dia tak berapa sesuai untuk main untuk apa ni, main guna pensel lah. So untuk guna ni SP. Bismillah. Oh, buruk. Wah, seekor lagi. Salah. Padu guys serangan dia. Alhamdulillah. Jangan bagi dia ke dalam. Kalau ni dalam ni penuh kayu guys. Bagi dia lemah. Ini dalam 2 kilo ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi dia lemah dulu. Sebab tebing tinggi guys. Okay, letih lah dia. Tebing tinggi. Aku nak kena heret je. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas kita ambil leader tu. Tebing tinggi guys. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Toman kedua. Bujang 2 kilo lebih ni. Terkejut aku. Okey guys, jom makan juga sawadi ni. Mantap sawadi. Toman bujang ni. Dia warna ungu guys. Alhamdulillah. Dah sekian lama kau tak ada kat sungai ni. Tiba itu kemarau teruk guys. Lepas tu air hujan ni baru surut balik ni. Baru je surut. Rupanya dia galak guys lepas air surut. Okay guys, Toman bujang kali ni warna ungu. Makan sawadi. Kita timbang. Aduh, memang solid ukak lah. Solid tu. Okay guys, jom kita timbang macam biasa. Aku target dalam 2 kilo lebih lah.
Okay, kg. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Duduk diam. Okay, 2 kilo 320. Tomang bujang. Warna ungu kali ni. Padu guys. Padu. Okay guys, tomang 2 kilo 300. Tomang kedua. Alhamdulillah. Jom. Terlepas guys. Bye bye. Tu je. Tebing tinggi sangat. Bye bye. Okay guys, spot terakhir pun tak ada sambaran langsung. Bolehlah dapat 2 ekor. Okay, cuma aku nak beritahu, Pencil Zerek ni 9 cm je. Boleh naik command 3 kilo lebih. Okey lah. Mata original dia daripada Zerek juga. Tak tukar, semua tak tukar. Okey lah. Satu pakai pensel, satu lagi pakai umpan daripada Boytech. Boytech rasa. Boytech ke Sabadi. Sama tu. Okey guys, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye.